10 tanda keradangan kronik dalam badan. Ramai ingat, ni cuma sebab faktor umur atau letih kerja. Padahal ini amaran yang lebih besar. Jom cek anda ada berapa tanda. Nombor 1, letih berpanjangan walaupun tidur cukup. Kedua, brain fog, susah fokus dan cepat lupa. Ketiga, berat badan degil, tak nak turun walau dah jaga makan. Nombor 4, sendi kerap sakit dan lenguh. Nombor 5, asyik migrain atau sakit kepala. Nombor 6, kulit rosak macam jerawat kronik atau eczema. Ketujuh, gangguan tidur, asyik terjaga malam. Ke-8, perut selalu kembung, sebu atau sembelit. Ke-9, cepat sangat demam atau lambat sembuh. Dan terakhir ke-10, rasa lemau dan tak cergas hampir tiap hari. Ada 1-2 tanda mungkin biasa, tapi kalau banyak simptom yang muncul serentak dan berlarutan lama, itu tandanya api keradangan sedang menyala. Badan kita sebenarnya sentiasa bercakap dengan kita, cuma kita yang tak faham bahasanya. Anda ada berapa banyak tanda? Cuba komen. Dalam video seterusnya, kita kupas rahsia kenapa radang buatkan kita letih walau dah cukup tidur. Jangan lupa follow dan kongsikan video ini.